Halo, hai, Assalamualaikum, Sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Supapon Channel. Lah ni Nana duduk di Doi Chang, Chiang Rai. Chiang Rai di Ban Pak Phu View, Phu Aka, Phu Villa. Sini orang panggil Aka, Phu Villa resort dia. Tapi kita ambil rumah yang terbesar sekali, ialah Phu Villa. Okey, masuk mari kalau depan ni tempat makan zon bakar-bakar kalau mari keluarga bolehlah bakar. Lepas tu tepi ni dia luar gini untuk buka camping ke gapo ke boleh. Nanti wow kali kita kena masuk dalam. Jom. Wow! Nu tengok view semua. Ya Allah, comelnya. Tengok ni. Ya ada tempat tidur gini deh. Kalau berat-berat tak seru duduklah lama mak jatuh bawah deh. Tu tengok view semua. View juta semua. Comelnya. Kita ambil bilik besar sebab dia ada ni. Weh, Phu Villa. Wah, dia boleh buka air weh. Air gerak semua. Tengok ni. Wah, comelnya. Kita belah-belah mana kita boleh tengok view ni. Oh, comel view. Kalau hari molek, mari hari molek ke, awal dia ni jadi macam patah deh, comel luar deh. Tapi ni kita mari musim hujan, jadi awal kapek lah deh. Pagi-pagi kita boleh minum kopi, buat drip kopi tu deh. Kucang gek. Tengok view belah-belah. Tu dia barulah kena. Okey, mari kau ni. Ni, tepi ni ialah gapara bilik mandi. Bilik mandi tengok semu. Luahnya bilik mandi dia. Tapi bilik mandi dia boleh nampak view juga. Semu tengok ni. Sudah mari ramah tak boleh lanya. Semu malu ke orang. Ni ialah view untuk Pak Tandah. Allah, tandah po view gini pun juga semua. Tak ada apa dah lah. Kecil tu ubik kedok lah kalau kita ni. Bilik dia memang VIP lah. Sebab ni tengok ni. Alat-alat dia apa premium ada nak karo dah. Dia cedek kita. Lepas tu tengok tepi ni pun nampak view semua. Kita tengok bilik tidur pula dah. Wow! Wah, comel bilik tidur dia. Okey. Sedap. Oh, tengok ni. Kalau pia main ramah boleh ada apa nama? Pak tidur. Gua ni. Wah, sini pun boleh tengok view semua. Wow. Tak kena tidur dah. Nanti tunggu awal duk mai turun sini. Pakai pada duk dalam ninja. Tu dia. Kalau saya mau mai keluarga jangan lupa beli-beli barang di bawah dulu sebab sini bukan pak orang Islam. Tapi dia ada cukup lah mereka barang-barang untuk masuk gini ada cukup. Ada cedek. Tapi kena bawa diri lah deh. Sebab kita ni orang Islam. Payah nak makan. Jadi kita bawa diri untuk buat camping kita sendiri. Petak. Hujan turun lebat. Nana mari bilik yang kedua. Semu nak mari tunjuk kata bilik yang kedua pun comel juga. Wow. Mari sini semu. Mari tengok ni gapo ni. Wow, sungguh semu. Wow, tengok comelnya. Nggak tengok view, tengok. Suai bet takon. Gitu. Wah, kena main dua orang lah semu sedap gotel lah ni. Oi, kalau mandi dalam ni tengok dengan awam deh. Allah lah. Nanti Nana nak bawa pergi tengok zon bilik air dengan bilik tidur. Jom. Wow, ya jadi gini biasamu. Ni bilik air. Ada heater. Okey lah. Boleh duduk lah dengan sejuk-sejuk gini dok. Mari kita nak tengok bilik tidur dia. Wow.
tengok ni. Wow. Okay, bilik duduk sedap, lembek besar. Selesa molek deh. Kalau bangun tidur sudah tu tengok boleh nampak view lalu dah semua. Wow. Selain pada bilik besar, dia ada bilik lagu ni juga untuk buka camping. Bilik ni murah untuk orang pajak. Ni sedap juga semua nanti kita nak terak buka. Ni bilik dalam dia. Tengok bilik dalam dia. Oh, ada tempat tidur siap. Tengok ni. Okey, comel. Ni tengok suasana di camping pun the best jugalah sebab boleh tengok view juga. Gitu. Bilik ia memang banyak semua boleh pilih hak bajet ke, hak bajet tak bajet, hak biasa, hak villa pun villa apa boleh juga. Tapi nak puas hati kena ambil pun villa, memang puas hati benar. Comel-comel bilik dia. Tapi kalau nak mari cedelah makan ni sendiri deh. Okey, Nana boleh bagi taruh ni dulu deh. Boleh bagi taruh ni dulu. Siapa nak mari boleh komen bawah.